Kuala Terengganu, lebih 450 km dari Kuala Lumpur. Di sebuah rumah teres 2 tingkat, lebih 30 ekor anak kucing berbaka eksotik dijaga rapi. Bagi Muhammad Hirfi Syam Zamdin, 35 tahun, setiap ekor kucingnya bukan sekadar haiwan peliharaan. Ia juga sebagai sebuah amanah yang perlu diberikan perhatian. Minatnya untuk memelihara dan menerokai dunia kucing baka mewah bermula sejak 9 tahun lalu. Saya ada seorang pak saudara saya, dia memang minat kucing. Memang banyak kucing kat rumah dia. Jadi kita pergi rumah dia terseronok. Sebab jiwa kita sama. Tapi dia kucing-kucing biasa, tapi cuma dia gemuk, dia jaga elok. Lepas tu saya pergi kat rumah dia, saya kat comelnya kucing ni. Tapi kita ni, yelah kita fikir maintenance. Takut nak bela kan. Jadi, satu masa tu dia cakap, "Syah nak kucing ke?" Dia cakap, "Nak," saya cakap. Lepas tu dia kata, "Kalau nak ambil lah seekor balik." Dia bagi saya seekor masa tu kucing domestic long hair. Rasa kasih terhadap haiwan comel ini membuatkan Hirfi Syam memulakan usaha lebih serius. Dia menawarkan perkhidmatan penjagaan kucing kepada pemilik-pemilik kucing mewah ini di sekitar Kuala Terengganu. Proses grooming atau dandanan bukan sekadar untuk mencantikkan kucing. Ia satu keperluan melibatkan penjagaan kuku, kebersihan bulu dan keselesaan haiwan secara menyeluruh. Bagi Hirfi Syam, semua ini adalah sebahagian daripada komitmen sebagai pembiak yang kini telah berjaya menghasilkan pelbagai baka eksotik, khususnya Munchkin, hasil pembiakan sendiri. Dulu baka Munchkin ni bukan semua orang ada. Jadi siapa-siapa yang ada baka Munchkin ni, dia orang yang macam, kira macam, dia dapat kat mana baka macam ni. Jadi saya ni jenis macam, orang yang tak ada benda tu kita nak ada. Jadi kita belajar dengan otai-otai, apa maksudnya kita cari ilmu macam mana kita nak biak baka-baka macam ni. Sebab baka ni dia fragile, dia perlukan knowledge yang betul untuk membiak dia. Kita mencubalah, dan kita dapat hasil yang bagus lah. Tapi biasalah kadang-kadang kucing ni walaupun kita membuat hasil yang bagus, tapi ada yang tak jadi juga. Tapi kita tetap mencuba. Memelihara anak-anak kucing yang masih bergantung kepada susu badan memerlukan komitmen dan disiplin yang tinggi. Meski induknya masih menyusukan, Hirfi Syam harus menyediakan susu tambahan sebagai sokongan. Setiap pagi dia akan membancuh susu kambing khas kerana ia mudah dihadam. Pemberian susu kebiasaannya dilakukan setiap 3 jam sekali. Proses pembiakan baka Munchkin ini ternyata memerlukan pemantauan rapi dari penjagaan induk hingga proses kelahiran. Ini bagi memastikan setiap anak kucing yang lahir berada pada tahap kualiti terbaik. Kita buat untuk semua jenis baka kucing lah. Cuma untuk Munchkin saja kita macam utama sikit lah. Sebab nak maintain kucing ni, dia tak boleh sesuka hati jugalah. Kucing betina kena betul-betul on heat. Bila dah on heat dan tempoh masa seminggu duduk kat sini dia kahwin, customer dah buat balik. Daripada situ kita akan bagi dia pula tarikh bila dia akan beranak. Dari tempoh yang kita bagi tu, dia tahu bila nak hantar bidan kat sini. Sebab saya buat servis bidan juga. Kita nak baka yang elok, maksudnya customer ambil, dia puas hati. Kita kena yakin apa yang kita buat tu jadi. Hirfi Syam turut memiliki sebuah kedai di Kuala Terengganu. 60 ekor kucing berbaka mewah ditempatkan di sini. Setiap ekor daripadanya diberi perhatian rapi dari segi pemakanan, kebersihan hinggalah penjagaan kesihatan. Keunikan kucing baka Munchkin hanya pecintanya sahaja yang mengenali. Yang ni telinga dia macam ni. So ini dikategorikan muka dia panjang sikit lah. Kalau Pak Syah tengok yang lain ada muka bulat. Sebab Munchkin ni dia ada yang pendek depan belakang, depan saja pun ada. Comel, tempat. Kucing berbaka Munchkin ini merupakan kucing yang berbaka unik. Ia juga dikenali dengan mutasi genetik yang menyebabkan kakinya lebih pendek daripada kucing yang biasa. Dan apa yang lebih mengagumkan saya, walaupun umurnya baru mencecah 6 bulan, tetapi dia sangat aktif.
Perhatian dan belayan amat penting dizahirkan kepada kucing peliharaan bagi mengelakkan ia mengalami tekanan akibat rasa kesunyian. Komitmen masa yang harus diberikan itu antara cabaran yang harus diambil. Bukan semua orang nak buat kerja macam kita. Kadang-kadang orang sekarang ni, dia tahu membela tapi dia tak pandai nak merawat. So dia akan mencari. Zaman sekarang ni mudah. Nak cari je, okey, kat mana rawatan kucing. So search akan dapat je kat daerah mana-mana, senang. Tapi untuk rawatan kucing ni banyak bertanya kepada veterina lah. Contoh kalau kucing-kucing customer kita pula nak suruh kita buat rawatan, dia dah ada dah. Dia punya cara nak bagi ubat macam mana, yang tu kita buat semualah. Kita ikut apa yang veterina suruh buat. Sebuah klinik terletak di tengah kota bandar ini menjadi tumpuan pemilik haiwan peliharaan, khususnya pecinta kucing baka kayangan. Di sinilah Hirfisham mendapatkan rujukan untuk setiap rawatan dan nasihat demi memastikan anak-anak kayangan miliknya kekal sihat. Dr. Lee Lai Siang, 50 tahun, veterina yang membuka klinik ini sejak tahun 2011. Dia menguruskan keseluruhan operasi dari pentadbiran sehingga ke bilik rawatan. Tugasnya bukan sekadar merawat, tetapi juga memulihkan haiwan seperti kucing yang tidak mampu bersuara. Untuk penjaga lah, macam nak jaga kucing baik, bukan pembiak. Penjaga, jangan beli terlalu banyak kucing. 1 hingga 3 ekor cukup. Sebab kalau bulu panjang kan, kita perlu masa untuk sikat, untuk mandi dia, untuk jaga dia. Kalau ada seekor tu, ambil masa lebih kurang setengah jam dah, 1 hari untuk selesai ni. Kalau 3 ekor, lebih kurang sejam lebih. Kalau ramah sangat, tak terurus. Apa balik? Apa masalah? Untuk rawatan kucing. Berapa ekor? Seekor je. Kucingnya apa masalah? Kucing saya ni, dia kaki dia bengkak, kurang selera makan. Patut tengok lah mana-mana buat lah. Nampak konyol je dah. Tahu. Duduk dah. Tapi tajak kan? Hampir setiap minggu, Hirfisham akan mendapatkan khidmat rawatan kesihatan kucing daripada Dr. Lee. Biasanya kita rekomen kepada tuang macam Syam ni, cara untuk pencegahan penyakit lebih baik pada buat rawatan. Kita elakkan penyakit berlaku sebelum dia berlaku penyakit tu. Kena basmi kutu. Kalau ada kutu, kucing tak akan sihat. Bila nampak kucing tu ada kutu, memang ada banyak masalah kucing. Jadi masalah sesama jangka panjang ke, lepas tu bulu cabuk ke, tak cantik sebab dia baka baik kan. Memang kena cantik. Sebab kalau ada kutu, bulu botak, tak baiklah. Ni sebab ni masalah telinga. Telinga banyak itu hama ni. Jadi dia kata dia akan garu ni. Bila dia garu ni, dia sepak mata, kelopak mata ni jadi berair. Menjalani pemeriksaan kesihatan berkala ke atas kucing dewasa dilakukan sekali dalam setahun, berbanding kucing yang lebih muda usianya dilakukan lebih kerap. Suhu badan direkodkan bagi mengesan sebarang tanda awal jangkitan penyakit. Ini penting buat kucing berbaka eksotik seperti Munchkin yang memiliki keunikan fizikal namun terdedah kepada risiko kesihatan. Baka mahal ni dia bulu kan, dia bulu cantik, sebab tu kena pemakanan yang seimbang. Pemakanan seimbang ni tak boleh campur. Kalau beli dekat kedai-kedai pet mana, makanan tu sebenarnya dia tak sama punya formulation, tak sama bahan mentah. Dia campur orang pun dia tersendiri dah. Dia tak tahan ni. Berdasarkan kepada keadaan dan masalah yang dimaklumkan Hirfisham, Dr. Lee mengambil sampel bulu kucing milik Hirfisham untuk dianalisis di bawah mikroskop. Kaedah ini membolehkan pengesanan awal terhadap hama bulu spesies Lynxecarus yang sering menjadi punca kegatalan dan keguguran bulu kucing.
Pemeriksaan ini penting bagi memastikan imunisasi kucing berfungsi sepenuhnya, terutamanya dalam mengelak jangkitan ringan seperti selsema. Selsema tu kita biasanya kalau kucing ada vaksin, dia dalam tu dia ada protection dah. Biasanya selsema kalau tak teruk sangat, kita tak akan rawat lah. Kita suruh owner asingkan kucing ni daripada kucing lain. Biasanya dia akan sembuh sendiri selsema tu. Jadi bila sembuh, baru campur balik dengan kucing yang asal. Yuk, masuk yuk. Ada yuk. Tengok kucing aku ni yuk. Ini kucing aku ni yuk. Masuk yuk. Berkongsi minat yang sama, Ayub Cik Ngah, juga Presiden Komuniti Kucing, datang bertemu Hirfisham. Ini bukan lagi perkara asing baginya. Perkenalan 9 tahun menjadikan mereka akrab bertukar pandangan dalam mengendalikan kucing dengan kaedah terbaik. Untuk ambil dalam bidang kucing ni, saya belajar bukan sehari dua lah. Kita banyak belajar dengan sifu-sifu kita macam Ayub. Siapa orang Terengganu akan kenal. Ayub King Cat Boss dengan Epic Cat House. So, diorang ni adalah sifu-sifu saya kat Kuala Terengganu. Jadi, saya ni adalah orang yang paling banyak soalan. Kadang-kadang diorang dah serabut dengan saya. Tapi, diorang ikhlas tolong saya. Saya tengok Cik Syam ni, dia boleh dikatakan start from zero lah. Start from zero. Daripada dia tak kenal apa itu kucing. Orang tahu itu kucing, tapi orang tak tahu apa itu type of kucing, apa semua, perangai kucing. Tapi dia start, dia belajar, makan tahu. Tapi Alhamdulillah saya tengok sentiasa ada perubahan. Untuk belajar berkenaan kucing ni bukan ambil masa yang singkat. Dia ambil masa kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tahap kesihatan kucing peliharaan adalah perkara kritikal yang perlu diuruskan. Pemberian ubat dilakukan mengikut dos dan masa yang ditetapkan. Proses ini memerlukan kesabaran agar kucing lebih tenang ketika menerima rawatan. Dijaga bagaikan anak sendiri, kasih pada kucing membuatkan Hirfisham sanggup melakukan apa sahaja asalkan ia hidup dan membesar sihat. Kalau orang yang normal cakap kita ni macam tak betul. Sebab kucing kesayangan kita, apa hal kita bagi je kat dia. Kita sanggup perhabis beratus-ratus untuk dia. Tapi satu masa, bila dia mati, kadang-kadang kita rasa tak nak beli dah kucing lain. Kita rasa, okey, stop, aku tak nak beli dah kucing lain. Mula hari ni, aku dah tak nak beli kucing. Sebab terlalu sedih. Maksudnya, kita dah jaga betul-betul, kita dah rawat betul-betul, kita dah bagi makanan terbaik untuk dia, tapi dia tak boleh survive. Kelab Pencinta Kucing Terengganu menjadi nadi kepada mereka yang memelihara dan memahami dunia si manja ini. Keserasian yang menyatukan mereka untuk berkongsi ilmu dan saling memberi manfaat. Gelagat si kucing yang menghiburkan, pertemuan komuniti pencinta kucing ini membawa makna lebih besar daripada itu. Kewujudan komuniti ini sejak 11 tahun lalu sangat aktif di media sosial. Tahun demi tahun, jumlah ahlinya semakin berkembang, mencecah hampir 13,000 pengikut. Ia menjadi ruang untuk berbincang dan memberi panduan kepada pembiak baru selain mendidik tentang tanggungjawab pembiakan kucing secara beretika. Apabila komuniti kucing Terengganu ni buat cat show, kita akan menjemput seluruh player-player cat show seluruh Malaysia. Jadi dia orang akan berkumpul, berkampung di sini dan kita orang akan sharing apa yang kita orang tahu tentang minat kucing, tentang penjagaan kucing. Jadi untuk mendapatkan the best bloodline, untuk mendapatkan profil-profil tercantik dunia. Komuniti kucing ni pula dia banyak memberi guideline untuk breeder-breeder baru lah. Macam mana menjaga kucing, apa bloodline yang patut, apa yang tak patut, apa yang sepatutnya buat macam mana, kenapa perlu mandurkan kucing, waktu kucing yang sesuai untuk kita breeding. Dalam komuniti ini, kasih terhadap kucing bukan sekadar perkongsian minat. Ia juga sebagai ruang untuk melepaskan tekanan dan mencipta kebahagiaan. Aksi kucing yang manja dan mudah dijaga menjadikan mereka peneman setia yang memahami
tanpa perlu berkata-kata. Ada yang menganggap kehadiran kucing sebagai terapi jiwa, memulihkan semangat dan boleh menceriakan hidup yang kadang-kala suram. Hubungan yang terbina bukan hanya antara manusia dan haiwan, tetapi juga sesama pecinta kucing yang saling menyokong dan memahami. Kucing ni pula bagi saya senang untuk di handle, faham kita, kehendak kita apa semua. Sebab dia ni ibarat anak bongsu yang tidak membesar. Dalam masa yang sama tu dia membuang aura-aura negatif yang ada di dalam diri kita dan membuatkan kita ni lebih berdisiplin tentang cara hidup kita. Memelihara si kucing kayangan bukan sekadar hobi biasa. Pengorbanan yang tinggi antara taruhan si tuan yang pengasih dalam memastikan anak kesayangan baka eksotik sentiasa terpelihara sihat dan cantik. Ia bukti kasih sayang tanpa batas, mencintai haiwan tanpa syarat, hubungan yang terbentuk dari sebuah pengorbanan dan belas ihsan.